Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam channel Mr. Duke Chem. Hari ini Chem nak main game Carnival of Terror. Jom kawan-kawan, kita mulakan permainan. Okey, kita masuk dulu dalam mulut badut ni. Okey, ni sebenarnya apa ya guys? Oh, lebih kepada taman tema lah. Taman tema yang dah ditinggalkan. Okey, mana laluan dia? Okey, kita masuk dalam ni ke? Okey, tak jadi apa pun. Oh, tak lah. Rupanya kita kena masuk terus je permainan ni. Okey, tanpa perlu naik kereta api. Sekejap, belakang sikit. Alright, satu. Okay, bawah ni lava ya guys. Okay, lari sikit. Lompat ke mana? Alright, ke sana lah. Okay, cantik. Okay, so far so good guys. Tak ada apa-apa yang menakutkan lagi. Cantik so far. Okay, checkpoint yang pertama. Sorry, yang kedua. Mana kita nak pergi ni? Turun ke bawah ke? Okay, jom. Slow. Lompat atas belon aku tak? Okay, belon hijau dulu. Belon biru. Belon merah. Cantik. Okey, agak smooth perjalanan kali ni. Hui, bawah tu apa guys? Tengok tu. Ada orang yang jatuh bawah tu. Hui. Mulut raksasa dengan duri-duri tu. Okey, apa-apa hal, kita jump dulu. Quickly through here looks like some kind of boiler room. Boiler room maksudnya bilik ni panas lah. Okey, jom kita mulakan. Kita stop dulu kat sini sebab api dia nak keluar kan. Okey, go. Nice. Seterusnya panas guys. Kita rasa bahang dia ni. Gitu. Okey lah So good lah Cem tak pernah tak jatuh lagi tapi jangan cakap. Kalau dah cakap sekejap lagi, time tu dia baru jatuh. Okey, tak apa. Kita solve satu-satu. Cem tadi main dengan kawan tau. Ada pun baru je cakap. Baru muncul. Ingat ke mana tadi? Aish. Okey. Alright. Penuh berhati-hati ya. Ui, apa yang keluar tu? Baru cakap. Fall damage. Would you like to buy Shrink Ray? No lah. Okay. Terus je sebenarnya. Terus straight saja. Semuanya kita kena tunggu tangan tu keluar dulu. Okay. Tak ada apa-apa kat sini. Tak ada apa kat sini. Tak ada apa kat sini. Ya Allah. Better luck next time. Okay, tak apa. Tak susah pun guys. Dia cuma tadi masa Cem lompat tu, Cem teralih angle kamera. Itu yang dia jatuh tu. Okay. Kita kena adjust satu-satu. Okay, good. Mana kita nak naik checkpoint ni. Tangga ni tangga berpusing guys. Kita pijak atas pipe. Siapa pernah main game Mario? Zaman dulu-dulu famous game Mario. Pijak atas pipe. Okay, nak sampai atas dah. Nak sampai atas dah. Ya Allah. Okay, tak apa. Jatuh sikit je. Kalau jatuh sampai bawah guys, jenuh guys. Nak mendaki balik. Alamak. Okay. Biar perlahan, biar lambat asal selamat ya. Alright. Biar lambat asal selamat. Sikit lagi nak sampai guys. Okay, dah nampak dah pipe besar ni. Wuih, gayat ni. Macam tengok kat bawah ni gayat ni. Okay. Angle kamera jangan lari. Oh. Okay, good. Halus je pipe dia Betul-betul halus ni. Tengok depan tu. Jalan sikit. Yelah kalau jatuh kena start balik tu. Baru cakap. Okay, tak apa. Dia kalau berhati-hati sangat pun tak jadi guys. Kita kena redah saja. Ya. Redah saja ya. Oi, gayat. Oh. Okey, cun. Nak sampai dah. Angle kena tepat. Stop. Adjust balik angle kamera. Terus stop. Macam nak lompat tapi takut lah
Kita hati-hati je lah. Sebab kalau jatuh ni, kena start agak jauh juga ni. Okay. Terima kasih. Adjust dulu kamera dia. Cantik dah, tepat dah. Okay, sikit lagi. Yes. Jom kita naik tangga ni, Mama Aish. Okay. Apa yang menunggu kita kat dalam? Wush, tajam ni. Macam biasa, tunggu dulu. Lompat satu kali. Aish kena. Uish, terbelah terus dia, guys. Okay, smooth. Kita ada tangga lagi. Naik ke atas. Jom. Tangga ni membawa ke mana, guys? Yang pernah main game ni, cuba komen like sikit. Okay. Okay, kita jumpa orang ni. Go. I can hear a clown laughing. Make your way onto the Ferris wheel. Okay, dia nak kita naik atas tu Mana nak keluar dia ni? Kita akan keluar ikut dalam ni. Tapi Cem tengah tunggu kawan Cem ni. Mana dia? Hello? Anybody down there? Tu dia. Jom. Okay, dah masuk dalam ni macam tak ada apa-apa, guys. Dia suruh kita pergi dekat atas ni, Ferris wheel. Uish! Fuh. Tiba-tiba dia keluar clown tu depan muka terus. Okay, tak apa. Tadi dia keluar kat tengah ni kan? Okay, kita lari dari dia. Lompat dengan harapan dia tak sampai kita dengan tak sampai kita. Alamak. Aduh, kena juga. Nampak mudah Tapi mudah je. Tapi itulah kawalan tu kadang kan. Okay, kena sabar sikit. Macam rasa tak boleh jalan biasa. Memang kena lompat. Okay, ready 3, 2, 1, go! Tu dia. Cantik. Tolong jangan jatuh lagi Wih, tinggi sangat ni. Gayat. Macam gayat. Tinggi sangat ni. Ya Allah, tinggi betul. Okay, relax. Slow je. Slow aja. Okay. Hampir sampai. Cantik. Okay, view macam ni paling sesuai. Sikit. Boleh. Okay. Sampai dah kita. Next. Lompat atas belon ni. Okay. Naik dah. Okay. Dia kata apa? There's only one way down. Hop onto. Alamak, tak sempat baca. Hop onto the drop right. Okay. Jom, let's do this. Done. Then what happened? Okay, kena sit kat luar. Nak terbakar drop right dia. Siapa pun tak berani naik benda ni. Okay, dah sampai. Jom. Okay, mana kita nak pergi ni? Kita masuk dalam ni lah. Jom. Oi. Tu, laju. Allah, sangkut dah. Okay, tak apa. Tak susah pun. Ya Allah. Sekali lagi. Okay. Sebenarnya tak perlu lompat pun. Okay, jom. Okay. Kita lebih kepada berhati-hati je. Kan? Okay, boleh lepas. Yang ini bola duri turun bawah kot. Kita ke turun bawah. Okay. Ya Allah. Kenalah. Macam tak nampak lah. Aish mungkin dia dah lepas kot. Okay, tak apa. Lepas sini dulu. Berguling-guling. Macam rasa macam nak try lompat lah. Lagi terpelanting jauh, guys. Tak jadi. Maksudnya kena tunggu juga.
Satu, 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 satu. Okay, cun. Okay. Ngam-ngam kita tunggu depan dia ngam-ngam. Sap, 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 go. Macam tu. Okay, next. Apa dia tanya? What is that? A portal? Only one way to find out. Okay. Only one way to find out. So the one way is we jump into the portal. Okay, lompat atas dia. Satu. Lompat je. Lompat je. Okay, okay, okay. Nasib baik tak jatuh Ui, nasib baik tak jatuh. Ui, nasib baik tak jatuh lagi. Sikit lagi, sikit lagi. Nak sampai dah, nak sampai dah. Ui, undur sikit. Cantik. Cantik. Alright. Apa lagi next? Halangan yang kita ada. Dekat sini halangan dia tak susah sangat. Kita just tunggu dia punya fire to spin je. Nampak kan? Fire tu dia spin kan. Kita jangan kena lah. Kalau kita kena nanti memang kita burn terus. Terbakar you guys. Okay, lompat atas ni. Ada pelantar ni. Dia sediakan pelantar ni. Naik atas. Naik lagi. Okay, ni mungkin tangga ke apa ni? Bukan. Okay, okay. Ikut pipe tepi ni. Ikut pipe tepi ni. Okay, sikit lagi. Wush. Wow, sikit lagi. Better luck next time. Kita kena lepasi pipe ni. Lompat atas dia. Jangan jatuh. Jangan jatuh. Jangan jatuh. Ya, macam tu guys. Now, kita ada next portal. Jom kita tanya dia. This yellow fire will make you run really fast. Okay, jom kita try. Dia kata lalu je. Laju. Oh, oh ya Allah. Betul-betul fast. Okay, masuk dalam portal ni. Dia akan lari laju kan? Jom. Okay. Cantik. Yeah. Yeah. Macam tu. Sikit lagi sampai. Alright. Last jump. Nice. Woo. Wow. Kinda cool guys. Kinda cool. Macam tu rubuh Macam kita main kereta lomba pula. Okay lah Kita ada next portal mana? Oh itu dia Aish. Aish dah baru sampai. Tak pun dia dah sampai lama rasa. Tunggu cem tadi. Okay, apa dia cakap? This blue fire will make you jump higher. So, kita akan lompat tinggi guys kat sini guys. Jom. Sap. Satu. Sap. Dua. Okay, tu tangga dia. Sap. Tiga. Oh, macam ada Sonic lah guys. Belakang dia siap ada lampu fire tu. Macam Super Saya. Oh ya, mana lompat ni? Tak sampai. Oh, ke sana, ke sana, ke sana. Nampak sana dulu. Ya, itu macam. Okay, satu lagi side. Almost there, guys. Almost there. Okay, now baru kita naik tinggi sikit. Kena hati-hati, guys. Salah step jauh pergi dia. Okay, ni kat mana Cem nak lompat ni? Okay, lompat kat atas kot. Sampai. Jom, next portal. Ya Allah, tiba-tiba dia lompat. Tiba-tiba dia laju. Apa ni? Masuk. Wow. Dah sampai. Phew. That place was scary, but we are still trapped in the carnival. Okay, jom. Kita masuk dalam Full House. Fun House actually. The end jatuh lah. Wish. Okay guys, kita sama-sama count Jom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ui. Macam mana Cik boleh tersangkut atas ni? Yeay. Okay, ni apa pula trap yang ada guys? Jom. Okay, kita kena elak dia Rasa, langgar sikit pun tak boleh guys. Tengok tadi. Aisyah langgar sikit pun tak boleh lah. Tajam sangat gamaknya. Okay, tak apa, tak apa. Ya Allah, betul lah. Sikit punya langgar pun tak boleh. Okay guys. Lompat sini. Lompat sini. Lepas. Kita masuk mystery door. Okay, ke mana kita? Lompat atas ni. Oh, tak boleh. Rasanya kalau lama dia pecah ni. Macam rasa pecah ni. Dia tak boleh pijak banyak kali rasa.
Oh, elak lu. Betul lah, tak boleh pijak banyak kali. Okey. Yup, sikit lagi. Alhamdulillah lepas. Macam rasa macam faham. Okey, jom kita lepas si trap ni. Kita main lompat-lompat je. Sebab kalau kita jalan tak boleh guys. Kita jalan, kesangkut kita. Sebab jalan tu kan. Jalan macam ni je. Okey, lepas akhirnya. Yes. Mystery door yang seterusnya. Kemana kita? Ada orang lah. Tanya jap. Hop into the roller coaster and let's get out of here. Okay, jom. Kita naik roller coaster kita. Mana roller coasternya? Okay, dah naik. Whoa. Looks kind of scary, guys. Ini siapa yang gayat ni tak boleh ni. Kemain tinggi dia naik Mungkinkah ini level last? Saya pun tak tahu. Sebab ni pertama kali tau macam main game ni. Wow. Rasa tak perlu buat apa-apa kan? Kita just follow je kan? Roller coaster ni. Wow, tinggi. Woo. Wow, ya, mana ni? Ke bulan? Jatuh guys kat sini guys. Kita tanya dia apa dia nak. Ouch, that was a bumpy ride. At least we escaped the carnival. It seems the creator has gotten a bit lazy with the winner's room. Okay. But there's a few cool things we can use at least. And what is that? Okay, dia tak ada beritahu apa item-item yang boleh bawa. Kita tengok lah ni. It seems the creator has gotten a bit lazy. Okay. Tak ada apa lagi. Oh, mungkin masuk dalam ni juga. Okay, jom masuk dalam ni. Okay guys, lepas Cem masuk dekat pintu cahaya tu tadi, rasanya Cem dah termasuk dalam game lain. Okay lah, sampai di sini saja permainan game Cem dalam Escape the Carnival of Terror Obi. Kalau you guys rasa game Cem menarik dan you guys nak dengar lagi Cem bebel-bebel pasal game Roblox ni, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen lah sikit. Okay, share kat kawan-kawan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.